Saya tinggalkan dunia yang penuh glamour, yang orang kata dah lah kahwin masa di puncak kan. Tapi itulah orang kata aturan Tuhan kan, kita tak boleh nak halang. So saya berhenti menyanyi dan berniaga apam balik di tepi jalan. Ya, baik. Assalamualaikum. Kembali kita dalam podcast Hidup Ini Keras. Saya Natasha Aimi dan dia Arif Muhammad. Biar saya je kenalkan dia. Oh, tak bagi chance Tak boleh, tak payah. Kan sebab kita memang tak ada. Memang kalau ada saya, ada awak. Ada awak, ada saya. Baik. Tak apa. Kalau bergandingan dan sentiasa bersama, itu petanda yang baiklah. InsyaAllah. Baik, apa pun, terima kasih kerana anda menempatkan masa dan juga pandangan serta hati anda untuk podcast kami Hidup Ini Keras. Dan awal-awal ni sebelum kita kenalkan tetamu, kita nak bagi pencerahan demi pencerahan. Kalau anda ingat episod ataupun daripada season pertama lagi, kita bagi pencerahan kepada anda bahawasanya hidup ini keras ni tidaklah kita nak highlightkan semata-mata bagaimana kerasnya hidup tanpa duit. Bukannya kita nak highlightkan hidup ini keras ni tak ada makanan setiap hari. Dan dalam kehidupan kita ni ada kekerasan tersendiri. Tepat sekali. Kan ya, bukan tunggu kata kita ni mungkin jadi gelandangan, kan ya, hidup di kaki lima. Itu kekerasan dalam kehidupan kita, tidak ya. Sebenarnya kita di podcast Hidup Ini Keras kita nak bawakan ya ujian, cabaran ya yang dilalui oleh tetamu-tetamu kita ya pada setiap episod dengan cara mereka sendiri. Pengalaman mereka sendiri. Itu yang kita sebenarnya nak kupas daripada tetamu-tetamu yang kita bawakan ya, dalam podcast ini kan Arif. Dan mungkin juga tetamu yang kami bawakan lahirnya daripada keluarga yang agak berada, tetapi mungkin keberadaan mereka itu tidaklah seindah yang seperti kita sangka. Jadi kerasnya keluarga itulah yang kita nak bawakan dan bagi perkongsian kepada anda. Yang baik ambil, yang kurang baik kalau anda rasa tak perlu ambil, tinggalkan. Ya, itu dia tentang podcast Hidup Ini Keras. Dan untuk episod kali ini berdebar dah. Mana awak letak payung tadi? Payung? My umbrella. Yes, your umbrella. Kita tinggal kat belakang lah. Okey, kita bawakan satu nama yang tak asing lagi ya dalam industri seni terutamanya kan, dengan lagu-lagunya sampai ke hari ini. Saya masa dengar waktu tu saya remaja lagi, mungkin saya tengah sekolah rendah lagi. Okey, sikit. Saya bukalah hatimu. Okay, cepatlah persilakan saya pula. Okey. Awak pula. Dia pegang mic macam ni lah. Lagu lain ya, please. Waktu bersamamu. Itulah. Hilang dah suara dia tu. Okey, jadi tanpa buang masa, kita perkenalkan tetamu kita untuk episod kali ini. Kita ada Zarul Umbrella. Assalamualaikum semua. Terima kasih jemput saya. Alhamdulillah. Bang nyanyi sikit. Tengah live ni. Susah payah. Saya tak tersungkur awal. Jangan tersungkur awal. Masih di minit pertama lagi. Aduh. Saya kan bila Abang Zarul datang tadi, saya macam-macam soalan saya nak tanya. Oh my god. Sebab apa? Saya mengenali umbrella dan tentunya saya sekolah rendah lagi sebenarnya. Bukan umbrella kan. Saya dari lahir lah, tapi umbrella yang dipegang di tangan. Ya. Tapi saya nak tanya, kat mana kedutan-kedutan di wajah abang ni? Aduh, banyak ni. Tak nampak je. Memang awet muda ni. Senyum ke gelak ke tak ada kedutan? Tak ada kan? Belum lagi kot. Alhamdulillah. Okey, sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok Abang Zarul sihat, suara masih steady, kulit masih tegang, rambut masih cacak. Kita nak tahulah untuk terbaru ni perkembangan abang ataupun seorang Zarul Umbrella. Okey, perkembangan seperti biasa, yang paling utama sekarang ni ialah podcast saya, Borak Alam Geli, dan YouTube channel saya. Dan di samping itu juga kejaya nyanyian ada. Dan tak tahu filem terbaru kalau ditayang bila kita ditayang balas balik filem terbaru saya yang akan muncul pada 29 Mei ini di Pawagam. Dan lagi insya-Allah dalam bulan hadapan saya akan masuk satu lagi penggambaran untuk satu filem terbaru yang diproduce oleh Adrian Teh, insya-Allah. Aksi ya. Cerita drama keluarga, ada cerita macam boxing sikit lah, tapi more to drama sikit lah tu kan. InsyaAllah dalam bulan 7 start
Dan selain itu, ya, itu sajalah. Dan juga sebagai fellow di Aviation Career Malaysia dan juga Medtech College sebagai fellow di Aviation College lah. Laku keras, Rip. Laku Alhamdulillah. keras. Kan, ya? Rasa macam job tu bertindih-tindih. Banyaknya tu. Alhamdulillah. Okey, tapi bang, kalau kata kita lihat hari ini yang menonton podcast Hidup Ini Keras, kita tahu ada macam-macam generasi. Yes. Kan, ada yang generasi abang, saya, Arif. Kita 3 generasi berbeza ni. Kan, dan mungkin ada juga yang lebih muda. Jadi orang mungkin nak kenal di mana bermulanya Zarul Umbrella ini. Umbrella tu berada di hujung nama saya. Setelah saya muncul bersama sebuah kumpulan yang bernama Umbrella. Okey. Asalnya nama saya letak Zairul. Okey. Bersama nama penuh saya Zairul Kifli. Disebabkan dia punya typo di surat khabar, ada satu surat khabar yang mula-mula kita orang keluar, tiba-tiba tulis Zarul Umbrella. Hilang I. Tapi di kaset saya, di CD saya dulu, Zairul. Okey. Dekat gambar saya tu Zairul. Tapi disebabkan typo tu, saya cakap tak apalah, pakai je lah Zarul tu. Kisahnya. Dari situlah. Rasa ni tak pernah saya cerita kat mana-mana lagi. Rasanya ini eksklusif. Minit Ini eksklusif. kedua dah eksklusif. Ini eksklusif rasanya. Itulah nama Zarul Umbrella tu jadi sebab saya dengan kumpulan Umbrella tu, of course lah nama tu diambil lah. Okey, bermula daripada salah tapi dibiasakan sampai famous. Sebab orang macam Zairul tu terlampau, masa itu terlampau asing kot. Modern. Jarang orang nama Zairul. Yang selalu tahu Hairul, Zainul, Zaitun. Zaitun. Zairul tu jarang. So Zarul tu ada, sebelum tu ada Zarul Al-Bakri ke, ada salah seorang personality yang ada nama jugalah masa tu, dia producer drama ke pengarah drama teater tak silap saya. Nama dia Zarul juga, Zarul Al-Bakri. So itu mungkin yang menyebabkan wartawan tu silap lagi nama dia Johar, Abang Johar daripada utusan dia yang tersalah type, cakap bukan Zarul, Zairul actually. Tak apalah, Zarul pun Zarul lah kan. Selepas itu saya pergi mana-mana, saya bawa aja Zarul tu. Okey, kita nak tahu sebab daripada kami awal kecil lagi, saya di dekat remaja memang kenal sebagai abang penyanyi lah. Sebelum kita kepada karier penerbangan dan sebagainya. Betul. Macam mana bang mula-mula termasuk dalam bidang nyanyian ni? Okey, sebenarnya saya di tahun 94, awal tahun 94 saya bekerja di Majlis Penerangan Kelang. Sebagai pembantu takbir kontrak N berapa tak ingat. Berapa tak grade dah tak ingat dah. Zaman tu N17 tak saya. Pembantu takbir berapa saya tak ingat dah. Kontrak je, tapi lepas itu ditempatkan di bahagian perhubungan awam di bawah Jabatan Pentadbiran. Saya punya bos is penolong pembantu takbir lah. Penolong pegawai pembantu takbir, something like that. So tempat saya ni saya buat MC, saya buat apa saja, saya attend to complaints. And then pada satu hari my jabatan tu dia akan anjurkan tandingan -1. Taruk karaoke belum ada lagi. Tandingan nyanyian -1. Masa itu -1 dijual di kaset-kaset apa semua ada dah jual. Betul. So pakai -1 tu dan saya jadi urus dia. Asalnya. So bila saya belik-belik kertas untuk saya finalize dengan kawan saya cek, nama Mamat ni sama macam aku lah. Nama sama macam saya. Lepas tu cakap, nama macam nama aku je ni kan. Dia tanya dekat kawan. Memang nama kau lah, siapa masukkan ni? Bos. Macam mana tahu dia tahu aku boleh menyanyi? Lah kau cakap tu hari kau biasa menyanyi masa tu dekat ITM lah. Pernah saya cerita kat dia saya menyanyi main-main je. Lepas tu sebelum tu saya pergi join combo MPK macam Padang Kelang tu, saya menyanyi juga. Tapi taklah jadi penyanyi utama that time. Pasal baru lagi kan. So best juga kan latih kan. Masa tu pun saya pun dalam sebab memang minat nyanyi lah. Dekat rumah pun kat rumah pun ada lah kaset -1 tu. Saya minat menyanyi lah masa tu. So masuk bertanding, pendekkan cerita, saya masuk sampai ke final. Dan masa final tu ada Sa'ri Amri, ada Usop Korpotasa dan abang seorang penyanyi 70-an.
Oh, panel pun bukan jalan-jalan. Satu Sa'ari Amri tengah hit dengan Gerimis Mengundang. And then saya penyanyi yang ke-7 daripada 14 orang finalis. So after 7 tu tengah-tengah kan dia break. So dia break, kita orang pergi dekat luar, tiba-tiba datang Sa'ari Amri ke saya. Nak jadi penyanyi tak? Tapi buat grup. Ada macam Wow. nak bang, nak. Dan tu bang Tu juga saya macam nganga jap macam Kaku lah. tak, sebab saya tak tahu saya bukan pemenang lagi masa tu. Betul? Tengah break. Ada lagi 7 lagi tak perform lagi. Tak perform lagi. Tiba-tiba dia panggil aku tu. Okey bang, okey. Masa tu kita dalam tu saya tak kisah dah siapa nyanyi elok ke tak elok, cantik bagus tak bagus, aku tak kira dah, aku dah jadi penyanyi lah depan ni kan. Dalam hati kan. Betul. Tapi lepas tu saya dapat nombor 2. Tandingan tu nombor 2, nombor 3 budak MPK juga, nombor 1 ada dia bekas juara bintang asli Selangor lah masa tu. Apa nama tak ingat. Masuk Surat Khabar apa semualah. Tapi yang bestnya lepas 2 minggu tak mendapat apa-apa panggilan daripada Sa'ari Amri. Aku cakap aku kena scam lah ni. Kena scam lah ni. And then dia ada nombor, saya ada nombor dia lah. And then lepas tu tiba-tiba keluar surat khabar yang menyatakan adalah slip kita orang keluar kat surat khabar utusan ke Mingguan Malaysia. Okey. Dah keluar surat khabar lah. Okey. Tapi dalam hati tawar lah tengok pasal harapkan dapat penyanyi tapi tak ada pun kan. Okay. Tak dapat call pun. Tapi tiba-tiba lepas tu petang tu golden call datang. Sa'ari Amri call. Agaknya dia baru teringat tengok surat khabar tu, baru teringat agaknya. Lupa member. Lupa agaknya. So alhamdulillah lepas tu dipanggil cari key apa start lah. Lepas tu ada cerita dia juga. Ada cerita boleh Okey, sila. pendek dengan cerita, saya masuk satu lagu. Masa tu kita punya cetek ilmu, tak tahu pun macam mana proses rakaman. Saya tanya dia, sebab dia bagi 2 lagu dekat I. Berapa lagu ni? 2 lagu ke bang? Tengoklah macam mana kau boleh perform. Kita buat 2 lagu. Kalau tak 1 lagu. Okey, masuk nyanyi. Abang pilih lagu apa bang masa tu? Tak ingat lagi. Lagu Semarak Kecintaan ada dalam first album saya. Semarak Kecintaan itu adalah lagu yang first kita I nyanyi. Masa tu drama ke Budak-Budak Umbrella tak ada lagi. Okey. I seorang je dia baru ni. Maksudnya memang nyanyi lagu baru lah. Masa tu memang rekod untuk buat album tu lah. Baik. Tapi tak ada grup lain, tak ada lagi. Maknanya saya punya bassist ke drama ke, belum ada lagi. Okey. Tapi masa tu dia cakap kalau ada kawan-kawan panggil kita audition. Macam tu je. Saya nyanyi. Rupanya susah ini penyanyi punya satu lagu tu 3-4 kali ulang. 3-4 kali ulang. Lepas tu kena marah dengan Sa'ari. Apa kau nyanyi macam straight, macam highway. Macam Tak ada tone. Tak ada feel. Mana feel kau? Feel? Apa feel tu? Apa feel tu? Tak rasa. Bagi rasa aku dah nyanyi apa kan. Masa tu umur baru 21. Okey. Lepas tu balik rumah kan. Susah lah macam ni. Dah berbelah bagi, pergi kali kedua. Pun kena marah lagi. Rasa saya 1 lagu saya rakam. Lepas tu saya hello kat Sa'ari, sorry abang, mak saya suruh belajar. Alasan create lah ni. Alasan ke memang betul? Memang alasan create dia. Sebab saya tak nak kena torture. Tak naklah jadi penyanyi. That's it. Saya tak nak jadi penyanyi. Lama saya kenal seorang drama Umbrella. Masa tu masa I rakam separuh lagu kedua tu, dia dah datang jadi inilah. Dia dah jadi drama Umbrella. Dia seorang masa tu. Lepas tu saya call dia, apa cerita Umbrella? Tak jumpa penyanyi lagi bro. Penyanyi tak jumpa lagi. Audition dekat 10 orang tak ada. Vocalistnya. Datang lah, masuk lah kan. Susah lah. Lepas tu dia rasa kau je boleh kan. Tapi Cik Amri okey ke? Saya okey kot. Lepas tu saya fikir kat rumah, fikir. Dengan muka tak malunya call. Call balik. Abang call balik. Okey. Call balik. Tebal je muka. Tebal kan macam. Itu lepas berapa lama bang? Lepas berapa lama tu? Berbulan juga. Berbulan. Masa tu yang saya kena racun cakap lagu best bro. Sebab kita pun Sa'ari dengan slam tak mungkin berpaling semua dah naik dah. Lagu dia dah mantap lah. Macam rugi pula kan. Try lah, jom lah, kau telefon je. Lepas tu cakap kawan drama saya, kau tolonglah ni pujuk dia sekali. Aku telefon jugalah. Telefon. Hello bang. Cerita.
Ada sambung study. Dia dah tahu dia pun kena scam. Sambung study ke? Bang, aduh. Sebenarnya tak ada, tak jadi. Tu ingat nak sambung balik ah. Tapi dah, lepas tu dia jawab apa tahu? Kita dah jumpa dah penyanyi baru. Oh. Ni dah Kata tengok saya pun, action ni. tak habis. Lepas tu telefon drama I tu. Dah ada penyanyi baru lah. Ya ke? Mana ada? Tak ada pun. Mana ada? Tak ada pun. Dia cakap kat aku dah ada. Ya ke? Tak apalah. Tak ada rezeki aku lah bro. Dalam seminggu ke 2 minggu lepas tu, dia call. Rol, jom masuk studio. Oh. Tu orang cakap rezeki tak ke mana kan? Betul lah. Itu dia. Walaupun itu yang saya percaya pada kalau rezeki tu tak ke mana. Lambat ke cepat. Walaupun aku dah tepis, dia datang balik. Aku pergi balik dah tepis lagi. Ya. Dia pula tepis, dia datang lagi. Dah macam main tenis saya rasa. Mula saya tepis, lepas tu sehari tepis saya. Lepas tu lepas saya masuk, bila dia panggil studio tu, situlah lagu Ramalan Aku Belaka saya nyanyi. Dia punya. And then lepas Ramalan Aku Belaka tu saya dah mental dah prepare, saya nak bagi kau kena feel torture. Dah kena torture, kena feel apa semualah. And then balik saya record lagu tu pukul start 1 pagi sampai pukul 4.30 pagi. Sampai rumah dalam pukul 6 pagi kat rumah daripada PJ balik ke Kelang tu. Besoknya tu saya demam. Allah. Satu lagu tu record. Dalam hati cakap lagu ni kata popular aku tak tahulah kan. Sampai aku demam. Alhamdulillah dekat 30 tahun ada menyanyi lagu tu je sampai ke hari ini. Betul saya cakap, lagu tu satu je saya demam. Yang lain okey. Lain okey. Demam. Dalam hati saya cakap lagu ni kata popular sebab dia kata lagu ni, Syahri cakap lagu ni kita akan jadikan dia hit. Tapi memang sedap lagu tu. Masa tu saya nyanyikan, best lah lagu ni. Kita first saya dengar lagu tu macam, ini mantap, macam di sana menanti, di sini menunggu, tak mungkin berpaling, apa semua geng-geng macam tu lah. Dia punya padu tu kan. Tu saya macam nyanyi lagu tu memang sepenuh hati lah masa tu. Dan lagu satu tinggi, lagu tu kan tinggi. So that's why menyebabkan saya macam tombang lepas tu. Tapi Alhamdulillah berbaloi lah. Berbaloi. Sampai hari Sangat ini. berbaloi. Ya, lagu Ramalanku benar-benar tu. Itulah antara kerasnya awal. Betul. Yang muda-muda lagi dah sebenarnya ada cabaran kan. Nak nyanyi lagu, ingat senang kita nyanyi je. Nyanyi je. Ingat kan satu hari tu, satu sesi studio tu, rakaman tu boleh 2-3 lagu kononnya. Rupanya satu lagu berjam kan. Keras rupanya nak jadi penyanyi ni. Itu umur 20 kan? Umur 20, Tapi 21. kalau kita tengok remaja-remaja lain, umur 11 ni, 18 baru habis SPM. 19 mungkin nak sambung belajar. 20 dah belajar. Abang macam mana pendidikan? Mak ayah tak paksa belajar ke? Ini pun lagi satu juga ni. Saya sebenarnya lepas SPM saya dalam hati saya nak jadi more kepada nak ambil ijazah lah. Saya nak lanjutkan pelajaran peringkat STPM dan saya akan nak ambil sains politik dengan ataupun undang-undang. Dan betulan saya ada bakat melukis jugalah masa tu. Main-main je melukis pun, boleh-boleh je lah. Dan saya apply untuk UiTM untuk satu sains politik diploma dan satu lagi art and design UiTM. So second choice saya art and design tu, dan saya dapat second choice tu. UiTM bagi saya art and design. Tak pergi? Saya pergi, tapi dalam hati tu macam tak minat sangat. Dia lukisan tu dalam masa setahun dia ada pra ijazah ke. Lepas setahun tu you akan dipecahkan ke grafik, fine art, textile, industrial design apa semualah. So saya gagahkan juga untuk pra ijazah tu selama 2 semester tu. Dan saya target untuk ambil graphic design. Untuk graphic design ni cabaran dia sebab ramai nak pergi grafik, so ambil yang best student sajalah. Dan kalau tak dapat you akan dihantar di mana-mana saja ikut kemampuan ataupun keputusan GPA ke whatever lah kan. So lepas 2 semester habis, saya gagal untuk ke grafik dan saya diletakkan di fine art, which is art berat sangat. Art berat. Art berat. Very fine Very fine. Berat sangat art untuk saya cakap. And then I surrender. I cakap kat my parents, I quit. I nak ambil STP. Saya nak go for
undang-undang. Oh. Lebih dahsyat. Okey, itu cerita saja. dia ya, perjalanan dia daripada dunia sebagai seorang student kan, dan Sampai dah jadi seterusnya penyanyi. Jadi penyanyi. Okey, zaman 90-an kan, lagu-lagu legend waktu itu saya rasa. Kalau tengok hidup saya ni, saya jenis yang takkan buat benda yang saya tak suka lah. Kalau saya rasa susah, saya tinggalkan. Tak bagi peluang kat diri abang sendiri untuk cuba. Itu kesilapan saya lah. Padahal kalau saya boleh undur masa, saya nak teruskan art and design tu. Kalau saya sebab saya tak bagi peluang kat diri saya lah. Macam juga menyanyi. Nasib baik saya berfikir lepas itu dan diterima oleh Sehari Amri. Kalau dia fikir balik kan, kau tak pergi balik dekat Sehari Amri tu? tak ada dah. Mungkin bukan Bye-bye Zara lah. Umbrella lah hari ni. Cuma dekat art and design tu saya tak boleh nak putar balik. Nak pergi balik, boleh tak saya masuk balik kan? Fine art lah. Kalau fikir balik, fine art tu bagus tau. Kan, kalau you boleh betul-betul study. Saya tengok kawan-kawan saya dah betul-betul pergi belajar balik kan. Macam, I cemburu jugalah. Saya buat keputusan melulu masa itulah. Padahal nak dapatkan art design, bukan calang-calang, bukan tak banyak masa tu kesenian punya diploma ataupun ijazah dekat Malaysia. Mana ada Aswara lagi, belum tak ada lagi masa tu. Kesenian budaya apa semua tak ada lagi. Saya suka bila abang cerita kekesalan sebab bagi peluang untuk diri mencuba. Betul. Kita tak tahu kita gagal ataupun kita berjaya. Sebab malah lebih berjaya mungkin. Saya orang kata mungkin terlampau hati tisu lah. Saya masa muda tu saya hati tisu. Dia padahal benda sikit je kau kena, padahal saya boleh buat dah 2 semester tu. Setahun dah settle. Walaupun struggle lah. Dan dia membawa saya ke kerja pramugara. Okey. Dia dah Itulah yang kita nak bawa tu. Itu yang kita nak bawa tu. Kan sebab apa? Okey, tahun 90-an itu dia umbrella meletup kan, bom tahun 90-an. Tiba-tiba senyap sekejap kita pun sambung dengan PKP dan sebagainya. Top keluar. Muka makin handsome kan, tiba-tiba jadi pramugara. Rasa ni memang Zarul Umbrella ni. Kan tu saya sendiri bila tengok dekat media sosial. Macam mana ni bang? Boleh tiba-tiba jadi pramugara ni. Dari darat ke udara ni. Okey, masa saya bersama Umbrella di tahun 94 ke 96, masuk tahun 97 kita buat second album, tapi masa tengah buat second album tu Sehari Amri terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan dia 50-50 masa tu. Dia koma 2 minggu tengah buat ni, dan bila dia sedar terjadi persengketaan ataupun sedikit selisih faham antara dia dengan co-partner dia, which is under my company lah. So dah pecah kongsi lah kira. Bila pecah kongsi, saya dan Umbrella ni terawang-awang Sehari Amri menarik semua lagu-lagu yang dirasa pada tu bakal hit. 2-3 lagu yang best-best dia buat keluar. So tinggal lagu-lagu yang pada saya masa tu saya perform tak boleh nak lawan first album lah. Dan saya pun dah tawar hati masa tu. Saya nyanyi juga, tapi bukan di bawah Sehari Amri lagi. Walaupun ada 2-3 je lagu Sehari Amri, the rest bukan lagu Sehari. So bila dah release album tu tahun 97, kegawatan ekonomi melanda dan album tu tak boleh pergi. Dalam first copy 30,000 unit je, which is pada masa itu 30,000 terlampau sedikit lah. Tu bila dikira gagal lah, dia compare dengan the first album almost 100,000 unit kan. And then kebetulan saya masa tu berkahwin. Oh, kahwin umur berapa? Masa tu umur 23 lah. Kahwin muda. Masa tengah peak kahwin kan. Kemuncak so zoom, populariti saya jatuh, semua Umbrella semua gone. Dia macam tak boleh pergi lah. Senang cerita, Umbrella tak boleh pergi. So saya ambil keputusan tak meneruskan promosi untuk album tu. 97, 98 saya cakap dekat budak-budak, aku nak undur diri lah. Even masa tu kontrak ada lagi. Tapi saya selamba badak je kan. Tapi tinggalkan juga. Dapat jugalah beberapa surat katakan kena, tapi saya bersedia je. Tapi dia orang tak. Terima kasih ada orang Abang Duan tak teruskan. Lawyer apa dia, semua lawyer dia datang saman saya tak ada masa tu, alhamdulillah. Memang salah saya pun. Saya berhenti macam tu je.
Sebab saya rasa macam at that time saya pun bakal menimbang cahaya mata. Saya tinggalkan dunia yang penuh glamour, yang orang kata dah lah kahwin masa di puncak kan. Tapi itulah orang kata aturan Tuhan kan, kita tak boleh nak halang. So saya berhenti menyanyi dan berniaga apam balik di tepi jalan pada tahun 97, 98, 99. Itu masa itu kira macam financial ekonomi, saya rasa itu titik paling bawah lah dalam hidup saya, di mana meniaga cuma satu hari dalam RM70, RM100 kan. Tempat tinggal kat mana? Masa tu tinggal dengan keluarga ex-wife saya, dekat flat je. And then arwah bapa saya bagi satu kereta buruk macam kereta Datsun yang apa panggil, yang lama tu, untuk saya bawa, buka payung apa semua tepi-tepi jalan, you know. Dekat Bazar Ramadan pun saya buka, tepi longkang, tepi kolam, mana-mana lah saya buka lah. Tapi yang first one saya buka, permulaannya ialah dengan arwah bapa saya dekat Puchong, Bandar Kirara. Di situlah saya berjumpa customer saya yang terdiri daripada golongan cabin crew ni. Saya berada di circle diorang masa saya berniaga pembalik dekat Puchong tu. So lepas berniaga kat Puchong tu, saya buat seminggu sekali ya tolong bapak saya. Lain-lain hari saya buat sendiri. Saya pergilah mana-mana tempat saya nak pergi dekat area Shah Alam, Kelang tu kan. Saya buka kat sana, hari ni buka kat Section 8, buka sana, buka sini lah. Pada bulan puasa saya buka kat Section 2, kat ATM tu. Masa tu ramai juga yang membeli. Saya ingat lagi Haliza Misbun datang beli, Izlan Yusof datang beli, kan kawan semua datang beli kan. Masa tu Faizal Ismail yang DJ tu pun dia kata masa dia belajar kat ATM tu, bila dia jadi DJ jumpa dia kata, "Bang, saya beli abang balik abang dulu." Masa saya belajar kat ATM. Kan. Tam Suhaimi pun pernah beli saya punya support ni. Member artis lah. Tapi benda masa tu ada a few saya tak kenal pun. Macam Izlan saya kenal lah, Haliza tak berapa nak kenal, tapi dia datang support jugalah. Betul-betul orang Shah Alam kan. So masa tu meniaga awalnya okey kan. Tapi lama-lama bila masuk tahun 99, 98, 99 tu, dia punya ni teruk jugalah. Sampai saya start ambil loan Along. Masa tu Along kan. Along betul ni? Along betul lah. Which is ambil pinjam, saya tak ingat pinjam berapa, tapi everyday dia datang kutip. Everyday datang kutip. Apa yang membuatkan abang nak pinjam Along tu? Nak guna duit untuk apa masa tu? Yalah, untuk keperluan lah. Family lah. Family. Masa tu saya dah keluar daripada rumah mak mentua, duduk rumah sendiri kan. Anak masa tu anak kecil lagi, pampers, susu. Ex-wife abang masih bekerja? Tak kerja. So tak banyak sangat lah. Macam nak bayar sewa rumah apa semua, struggle jugalah. Kalau ikutkan, kalau saya fikir balik, kalau ikutkan tak perlu pun saya minjam kan. Tapi biasalah, ada benda-benda yang kita nak beli tak perlu pun tapi nak beli. Walaupun tak ada duit. Walaupun tak ada duit. Itu jadi desakan tu. Desakan tapi sendiri-sendiri merana. Tapi tak adalah saya orang kata tu bermewah-mewah, tak ada. Bermewah-mewah pun untuk keperluan anak isteri je masa tu kan. And then saya bergelumbang dengan hutang tu sampai membawa ke saya 2-3 tahun selepas saya masuk cabin crew lah dengan MAS, baru habis hutang tu. Okey, sebelum kita tanya cara nak jelaskan ataupun nak bayar hutang tu, okey, masa abang terfikir kan, duit tak ada ni. Macam mana terfikir aku kena cari Along? Tapi macam nak sign, nak pinjam tu, macam mana perasaan tu bang? Along saya senang je. Dia ada dekat stiker-stiker kan. Yang lampu kan. Dia datang, kau berniaga kat mana? Tengok kedai kau. Okey, kau nak berapa? Bayar. Nanti kita orang datang kutip. Sign macam tu je.
Very the macam Easy money lah orang kata. memang tak ada apa kalau dari segi undang-undang. Kalau tu cakap I pernah kalau tak bayar dia datang ambil kipas, besok tak bayar lagi datang ambil TV Dekat kedai? dekat rumah. Dia tahu rumah kat mana. Macam mana dia masuk rumah bang? Yang saya ingat dia datang, yang datang mutik tu pun budak India pun dia kata dia kerja. Bang, saya kena ambil juga bang kipas ni, tidak bos saya marah saya. Dia datang elok-elok cakap. Datang elok Kalau boleh TV bang, boleh TV bang. Bagi kipas lah, kipas dululah. Maksudnya ketuk macam tetamu biasa. Saya tahu dia datang. Aduh. Saya ingat dia datang tu sekali je lah. Dia datang TV bang, kalau boleh TV lah. Tolong kipas je lah. Ambil lah kipas. Ya ke bang? Tapi terima kasih jugalah budak India tu dia. Boleh bagi kerja sama lah juga. Ada ihsan juga lah. Tapi bang, besok bayar lah macam tu. Tolong settlekan ini dulu lah macam tu. Tak apa nanti saya settle. Wai abang tahu? Tahu. Dia okey ke? Nak macam mana kan? Tapi bang, kalau kata kita tengok kan, zaman dulu kan, kalau artis dia tengah di kemuncak kan. Lepas tu tiba-tiba menjaja. Orang kata kan, meniaga kan. Dia rasa macam maruah dia agak tercalar tau. Saya tak pasti. Tapi macam untuk abang pula bagaimana? Tak ada. Saya rasa bila saya jadi artis dulu, saya jarang lah. Adalah 2-3 muka saya terpampang sebagai apa orang kata cover. Tapi bersama artis wanita saya dengan Haiza, dengan As Feminin jadi cover. Tapi bila saya jadi lepas saya berhenti, saya jadi peniaga pembalik, saya jadi cover URTV dengan seluar pendek, dengan bakul, dengan buka payung tu. Masih jadi cover URTV waktu tu Jadi cover URTV. Tapi sisi lain Zarul dan Bella. Sisi lain. Tak cakap masa aku ni tak pernah jadi cover single muka aku je seorang. Tapi bila aku berniaga, diangkat jadi cover. It was tu gambar kecil Zain Azin dengan gambar kecil, saya gambar besar. Dengar tu Zain Azin. Tapi itu pada saya tak ada apalah. Saya tak kisah berada di puncak, tiba-tiba kau turun ke bawah. Tak ada apa. Janji saya buat kerja halal. Even kawan-kawan datang beli pun saya macam okey je. Dan kawan-kawan pun macam supportive kan. Aku bukan buat benda jahat. Itu pada saya rasa bersyukur sangatlah. Even though padahal boleh je cari kerja lain, tapi saya memilih untuk berniaga pada masa itu. Saya pun tak tahu kenapa aku pilih berniaga, tak kerja lain. I don't know why. Tapi mungkin pada masa itu my parents tengah berniaga kot. Dia minta tolong. Asalnya minta tolong, dan why not I buat je lah berniaga tu. So satu pengalaman jugalah. Ia memberi satu pelajaran untuk saya untuk lebih matang lah kot. Okey, sebelum masuk ke dunia cabin crew tu kan, saya macam suka juga nak tahu macam abang sendiri kan, kita tahu macam 3 tahun, yelah bila sampai pinjam alung tu, maksud agak mencabar lah dari segi keuangan kan. Dan bila saya dengar sebenarnya nak bagi yang terbaik untuk ahli keluarga, anak isteri kan, ada tak, mesti ada frustration kan, kekecewaan yang mungkin lahir dari diri abang kan, ada tak rasa macam sepatutnya hidup aku adalah macam ni? Tak ada. Saya tak pernah menyesal pun yang saya berhenti menyanyi waktu itu. Sampai sekarang pun saya tak menyesal pun. Sebab apa yang kita tinggal tu, kita ada ganti macam family. Ganti saya, family saya kan. Anak-anak saya. Dan saya tak rasa benda tu satu kerugian kau melepaskan dunia glamour. Dunia glamour kalau fikir pun, dunia glamour pun belum tentu lagi. Waktu tu saya cakap, saya berhenti pun, kalau aku teruskan pun belum tentu lagi sebenarnya ni. Kan, berapa sangat aku akan dapat. Macam mana aku nak. Macam saya tak terfikir pun yang saya sesuai waktu itu untuk jadi penyanyi lah. Okay, sorry bang kalau benda ni sensitif kan. Sebab cerita abang tadi, waktu dah jatuh tu, dah kahwin, bakal timbangan cahaya mata, masih duduk dengan mak mertua. Okey, dan masa tu keuangan masih lagi sakit lagi. Tapi kenapa tiba-tiba pindah duduk sendiri tu? Biasalah kan, kita kalau boleh kita nak hidup sendirilah. Sebab terlampau lama dengan mak mertua, tak elok lah. Dan saya mengambil tanggungjawab sebagai seorang lelaki lah kan.
kita nak bagi yang sempurna, walaupun kita tahu benda tu kita susah nak buat, tapi kita gagahkan juga. Kita cuba. Saya cubalah. Cuba untuk jadi suami yang terbaik lah waktu itu kan. Menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Cerita meniaga abang balik kan. Keras lah abang, keras. Kan? Dan okey, abang juga mungkin agak sensitif juga kan, di mana kalau kita lihat perkahwinan pertama abang tidak dapat bertahan kan. Mungkin abang boleh kongsikan sikit berapa lama usia perkahwinan, anak ada umur berapa waktu tu, dan punca perpisahan bang. Punca tu saya boleh cerita lah, tapi tahan sampai 5 tahun. Baik. Dan seorang cahaya mata, itu saja. Anak ketika tu umur berapa? Masa tu anak 5 tahun kot. Dah 5 tahun. Masa kita divorce tu umur dia 5 tahun. Adakah sebab kekangan hidup tu tadi bang? Pelbagai lah. Pelbagai punca. Salah satunya lah. Itulah. Ada dan ada lagi lah. Tapi tak perlulah saya nyatakan di sini kan. So disebabkan itulah saham makin mencanak semula. Ya. Masa tu saya lepas divorce, saya masih kerja. Saya kerja dengan MAS masa tu. Oh, dah kerja dah. Dah kerja MAS dah masa tu. Baik, kita nak tahu juga sebab tadi masih berhutang halung. Okey, abang kata settle hutang secara perlahan sampai dah kerja MAS. Okey, ceritanya daripada jual lapang balik tadi, ada juga jual dekat store burger, diracuni oleh kru-kru kabin yang datang beli tu. Macam mana ketika tu bang? Yelah, masa tu kan macam kita nak, saya nampak budak-budak cabin crew ni macam sempoi, smart, ada karakter tersendiri, ada pakai kereta elok, bagus, and then ada rumah. So to compare dengan saya yang tumbang ambing financially-nya, dan saya pun terfikir nak ada kerja tetap kan, daripada berniaga yang tumbang ambing macam ni. So tanyalah dia orang, ni kerja okey ke? At that time saya tahu kerja cabin crew ni selalu tinggal anak bini kan. So itu yang membuatkan saya macam tak berapa nak minat lah. Masa saya dengan umbrella, saya naik terbang selalu jumpa budak-budak steward ni. Ui, korang 6 hari tinggal family lah, macam tak boleh lah. Masa tu saya fikir kan. Tapi bila dah keadaan saya dah bertukar, saya rasa saya perlukan kerja. Dan tanya dia orang gaji macam mana. Cakap, not bad, kau pakai apa? SPM je. Oh, gaji macam ni depends abang, tengok kita punya allowance lah. Banyak terbang, banyak dapat. Okey. Lepas tu dia bagi tahu kat saya lah secara senyap-senyap kan. Gaji macam ni. Okey. Aku nak jadilah. Boleh try. Boleh ni. Ni lagi banyak daripada aku menyanyi. Sama aku menyanyi tak dapat banyak macam ni. Wow. At that time. Gini bang, nak jadi steward ni, satu, kau kena senyum bang. Kalau pergi interview, kau senyum, eye contact jaga. Kalau kau tak tahu dia tanya apa, kau cakap je tak tahu, tak dapat nak jawab, cakap tak jawab. Kenapa nak jadi pramugara, kau cakap. Jangan nak melihat dunia, I want to see the world. Jangan lah. Kau cakap je lah, sekarang ni kau nak terdesak nak dapat kerja tetap, kau cakap nak dapat kerja tetap. Direct je. Itu je apa yang I masuk. Masa pergi interview, I memang ikut bulat-bulat tips orang bagi tu. Jadinya soalan bocor lah. Kawan-kawan dia kata introduce yourself tu memang ada, memang betul. Dan saya bersalam, saya eye contact, saya senyum tu semua saya buat. Even though masa tu saya ingat lagi, saya seorang yang bersalam dengan penemuduga. Orang lain tak bersalam. Tapi stres jugalah bila masuk jadi penyanyi yang terkenal, dia jadi di kalangan cabin crew lah kan. Nyanyi kat kawan-kawan. Maksudnya kena hiburkan kawan-kawan. Macam mana Zarul Umbrella, mana nak kerja dia, okey ke tak? Jadi perhatian. Okey. Pernah diminta nyanyi kepada customer? Pernah. Pernah saya buat Surabaya, saya ingat lagi Surabaya. Ramai pekerja-pekerja Indonesia. Dan seorang ni cakap, Mas, kau nyanyi ya Mas? Dia kenal. Indonesian tu kenal saya. Dan budak-budak cabin crew kawan sama tu, kau hebat kan, sampai Indon, Indonesian tu kena kenal kau kan. Dia cakap, macam mana kan. Tapi okeylah, pada saya tu satu kata benda yang manis untuk dikenang. Jangan-jangan yang suruh yang kenal abang tu wali band. Sekarang jadi wali band. Daripada Surabaya ke dia?
Okey, menarik cerita abang ni kan. Itu mula berkecimpung. Abang masih di cabin crew muda lagi kot saya rasa. Saya join kira macam dah lewat jugalah. Kalau saya masuk tahun 2000, umur saya 27. Yang masuk sekali saya tu umur 19-24 je. Lebih muda. Tapi abang masih muda jugalah, 27. 27 masa tu. Okey lah. Kita antara yang tua lah. 3 orang daripada batchmate saya tu, kumpulan saya tu yang dengan saya sekali masuk, 3 orang berumur 27, lagi 16 orang tu antara 19 ke 24 tahun. Okey. Jadi hari pertama bisa training apa semua? 3 bulan, 4 bulan training. Okey, lepas tu first flight abang bertugas sebagai seorang cabin crew. Perasaan ketika tu? Dia nervous lah, of course. Dah mula tinggal family dah? Masa tu belum tinggal lagi, sebab kita buat daily flight je. Okey. Cuma apa yang saya boleh cerita, pengalamannya adalah kita naik kapal terbang, saya duduk. Tapi kali ni naik kapal terbang kita berdiri. So kita berdiri dalam keadaan kapal masih lagi climbing, menaik. So bila saya berdiri, saya rasa diri saya tak tegak. Saya rasa macam you know, Michael Jackson Smooth Criminal tu, bila ke depan dia macam ke depan, bila berjalan pun macam naik bukit. Itu pengalaman saya. Saya rasa sampai sekarang macam pada masa itu macam, apa ni? Kenapa naik bukit ni? Macam pelik lah. Sebab kita selalu naik kapal terbang, kita duduk. Bila kita duduk take off jadi macam tu kan. Bila kita berdiri jadi kita condong ke depan. Condong ke depan. Lepas tu nak kena bawa drinks lagi, jus lagi. Gigil lah. Walaupun kita pernah buat masa kat training, tapi tak sama environment dia dengan real keadaan station. Tengah mendaki lagi. Panggil passenger lagi. Panggil passenger tak payah cakap lah. Kan, macam-macam. Saya pun pernah orang kata dimarahi, tapi tak adalah. Tapi rasa macam mana nak cakap, dia rasa walaupun benda tu bukan hanya sedikit salah faham, tapi kita kena ambil itu sebagai kesalahan kita. So rasa macam bila kita diherdik dia apa tu dengan customer tu, rasa macam nak resign jugalah waktu itu jugalah rasanya. Maksudnya dia tempik kuat-kuat ke macam mana? Dia tempik lah. Even though benda tu hanya kesalahan yang bukan 100% dari pihak kami. Ada sikit dari pihak catering apa semua kan, pasal makanan dia tak sampai. Bila so abang yang tengah serve, saya yang sepatutnya check, memeriksa yang makanan itu ada. Saya kalau ikutkan by right, saya tak perlu check. Yang buatnya catering yang hantar. Tapi as a courtesy, sebagai untuk orang kata kadang-kadang kita tersilap, kita kena check lah. Double check. Double check. Tapi benda tu kalau ikut prosedur, you tak perlu check. Catering yang kena bagi. Tapi oleh kerana bila dah berada di udara, macam terima je lah. Kena marah kan. Kenapa tak check? Customer is always right. Kan? Masa tu kebetulan saya pun baru lagi. So dia macam kelang kabut sikit. Sebab dia flight tu on transit. Lepas tu on transit tukar cabin crew, set of cabin crew. Yang ni turun, yang I naik. So tak ada komunikasi dan catering masuk kelang kabut. Saya akui memang salah, saya tak check lah. Tapi bila dah kena marah tu, kita hadap je lah. So, hampir resign hampir macam waktu itu rasa macam one of the reason juga. And then banyak benda dekat cabin crew sebenarnya yang buat saya nak resign. Sebab boleh saya katakan selama 5 tahun tu saya kerja, total saya kerja 16 tahun dengan MAS. 5 tahun pertama tu saya agak struggle untuk pergi kerja. Struggle maknanya tak berapa. Terpaksa. Sebab Sebab kerja ni memang masa itu saya tak suka. Tak dapat jiwa? Tak dapat jiwa. Faham? So struggle. Abang rasa struggle tu kat mana? Sebab selalu orang tengok jadi stewardess ni best, cantik, handsome, kerja mudah.
satu tempat di mana saya kena bekerja, maknanya dia ada ekonomi, first class, business class. Bila flight tu hanya ada ekonomi dengan business class, kita okey, lega sikit lah, boleh nak rajin nak pergi kerja. Tapi bila 747, which is ada first class, ada business class, ada ekonomi yang beramai, so beban kerja yang terlampau banyak, dan kita cabin crew jarang-jarang kerja first class. Bila dapat kerja first class, you know, tak semua saya cakap kaki tangan pramugara, ketua pramugari, tak semua, tapi ada juga a few yang garang-garang, you know. So itu antara yang kita macam, oh, aku ni macam mana ni, stress lah dengan team. Aku tak fasih lagi, tak familiar lagi dengan kerja first class. Dia fikir macam itulah. Ya, macam saya tahu jenis saya ni jenis yang slow learner sikit. I akui benda tu masa tu. Saya slow learner sikit, macam bila time ada 747 apa semua, rasa macam struggle. Pergi. Tapi dalam jiwa tu, on the way nak ke airport tu, dalam fikiran tu, pandai design lah. Penat dah. Macam tu. Bila dah balik kerja, dah semua, actually kita boleh buat. Okey je. Kalau kena dengan yang chief steward, yang best lah. Best. Oh, best. Lepas tu, bila pergi flight, tiba-tiba kena yang ni, balik flight, tu nak design. Dia macam tu lah. Sampailah satu hari tu, satu ketika, satu flight ni, selepas 5 tahun saya kerja. Tapi sebelum itu, sebelum ke cerita tu, lepas 5 tahun, kontrak saya habis. Kontrak untuk jadi permanent staff, kena hadir di Temuduga lagi sekali. So bila Temuduga lagi sekali, dia check rekod saya, banyak sangat MC ni. KIV dulu. KIV dulu. MC sebab sakit ataupun malas? Malas. Yang saya cakap tadi kan, MC nak cakap, ni ambil MC kat mana ni, kan, kau beli kat mana ni, mana ada beli, tak ada. Tapi ada, semua saya tak beli, tapi saya pergi, adalah saya punya panel lah. Jangan ikut ya, tolong. Dan diorang tahu, kan. Tapi saya buat appeal letter. Kalau you nak kerja you lagi, kita kat IV dulu. Kalau you nak, you appeal. So appeal lah. Appeal, bagi reason family lah, of course lah, anak lah kan. So pergi interview lagi sekali. Kena basuh lah. You tahu you ada anak, kenapa you ni gini. Dalam masa ni, whatever lah, janji aku dapat kerja kan, macam tu. Lepas tu fikir, kerja je lah. Nak menyanyi. Masa tu, masa kena KIV, ada juga pergi jumpa M. Nasir. Tu cerita lain lah. Tapi M. Nasir reject saya. Dia tak nak buat album saya. So kerjalah. Bila kerja, masuk yang saya cakap tadi, yang satu flight tu yang menyebabkan saya, turning point saya untuk jadi pramugara yang dedikasi. Dia cakap, kita ni, dia briefing, flight briefing. Okey. Kita kalau nak flight ni, nak buat kerja apa-apa, kita kena ikhlas. Kita punya hati kena buka, kena master switch kita kat hati. Walaupun kita master switch, kalau kita tak buka master switch kita, tangan kita, switch dekat tangan kita boleh on, switch kat kaki boleh, switch dekat senyum boleh on, tapi switch kat sini tak on, dia takkan function semula. Takkan function sebetul-betulnya function. Betul. Kan? You senyum pun, kalau you senyum pun, hi welcome board, come, hello, welcome board. Sini tutup tau. Dia buka switch kat sini je. Sini dia tak link tau, dia tak link. Bila lepas tu dia cakap, dia pandai cerita lah, this in-flight supervisor, dia sampaikan betul juga apa dia cakap. Kalau kita ikhlas, kita akan bekerja dengan hati yang ikhlas. Kita tak rasa pun kita kerja. Dan cuba anggap setiap customer ataupun penumpang kita ni sebagai family kita. Your brother, your father, your uncle, anggap mereka seperti keluarga. Dan macam mana you sambut mereka dekat rumah you, macam tu dia sambut mereka dekat your flight. Dan believe me, bila you buat macam tu, you kan tak rasa penat bekerja.
you akan sentiasa nak pergi kerja. Oh. Lepas itulah baru saya faham. Saya faham bila saya tengok sini-sini dah kerja sampai rambut dah beruban, macam kau kerja lagi kat sini macam, tapi dia macam seronok kerja. Seolah-olah dia macam tak bekerja lah. Saya tengok macam dia Happy. senyum, happy. Selamat datang cik, welcome. Daripada mana ni? Sambil-sambil boleh lagi macam berborak, small talk lagi. Even benda-benda tu, benda-benda kecil je. Then I remember MAS menang 7 kali. The best cabin staff in the world 7 kali. At that time, saya salah seorang yang masa tu masih lagi bersama MAS. That's why sampai sekarang saya rasa Malaysia Airlines punya cabin crew ada value dia yang tersendiri lah. Walaupun MAS tak adalah kelengkapan yang sehebat airline-airline dekat Middle East, tapi layanan cabin crew tu cabar dunia dia kan. Duit dah cakap, ada. tak senang lah jadi cabin crew masa itu. Dan sekarang pun kalau orang tak faham dengan konsep yang saya cakap master switch tu, saya selalu tekan dekat college, pelajar-pelajar college saya, kita kalau kerja ni, especially kita dengan berhadapan dengan penumpang ataupun dengan manusia-manusia ni, kita kena jadi manusia. Kita nak jadi pramugara ni, kita kena jadi manusia. Kalau kita jadi manusia, kita jadi robot, kita tak boleh kekal lama. Macam kalau istilahnya 5 tahun pertama saya tu, saya macam robot lah. Tak faham lagi sebenarnya. Tak faham. Jiwa tu tak dibuka dengan ikhlas lagi. Betul. Baik, kita tak punya banyak masa bang. Setiap kali jumpa Mas Harun kan memang best borak dia. Ada episod yang lain untuk jumpa memang lagi. Kita akan buat episod kedua, ketiga. Tapi dipendekkan cerita, dah berjaya ikhlaskan hati tadi, sampailah 16 tahun. Dan masa tu dah ada duit, dah boleh beli rumah, dah ada stabil kewangan sikit. Dan kita menjejak ke zaman COVID, ada retrenchment dan sebagainya. Abang memilih untuk stop. Masa retrenchment saya dengan COVID, saya dah resign dah. Oh, okey. Saya 2016 lepas reality TV tu, saya terus resign. Masa nak resign tu pun, dia punya support daripada family yang membuatkan saya kuat untuk resign, teruskan. Dan saya dapat perbandingan industri dulu dan industri yang sekarang, saya nampak ada perbezaan dia. Dan saya nampak media sosial dia boleh orang kata boleh bagi sumber pendapatan juga. At that time 2016 kita nampak dah bunga-bunga Instagram, produk review. Masa saya dekat reality TV tu, saya dapat benda-benda tu dan saya pula di-offer untuk berlakon. So benda-benda itu yang menguatkan saya untuk tinggalkan dan sambung balik perjuangan yang belum selesai. Dalam bidang seni. Dia rupanya bersambung to be continued. Yes. Maksudnya tadi bukanlah abang tak berani mencuba tinggalkan, tapi tangguh sekejap. Ibaratnya macam itulah. Walaupun after 20 tahun tu. Walaupun waktu itu tak ditangguhkan, tapi bila dah dapat peluang itu, dan saya pun dah 16 tahun terbang. Saya rasa saya nak berlaku adil kepada kejayaan yang awal saya itu. Dan sampai sekarang lah. Dan Alhamdulillah, walaupun saya resign daripada terbang, saya masih pula buat konten penerbangan, jadi fellow podcast. Ilmu dan pengalaman tu penerbangan juga. So Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sangat dengan apa Tuhan dah bagi saya, rezeki yang melimpah ruah lah pada saya. Dia bagi semua dah sekarang. Menyanyi, berlakon. Kau nak buat jadi steward, tapi tak jadi steward, tapi aku bagi kau yang macam ni. Lebih kurang juga kerja penerbangan. Tukang masak. Tukang Abang masak. balik tadi? Abang balik. Ya, betul lah. InsyaAllah kalau cakap masak ni, insyaAllah ada produk bisnes. tu. InsyaAllah nanti. Okay bang, sebelum kita berakhir lah bang. Mungkin abang ada sedikit perkongsian ke nasihat saya ringkas bang kan. Untuk, yelah kita tahu kalau kata dalam bidang seni ni, hari ni bukan cendawan tumbuh rasa-rasa. Dia punya banyaknya kita lihat kan orang yang memang pandai nyanyi, ada rupa paras dan sebagainya. Boleh menyanyi dah, boleh tak payah tunggu ada recording company datang pun kan. Nyanyi je dekat TikTok, macam-macam platform lah. Jadi mungkin nasihat abang lah untuk mereka yang mungkin nak meneruskan cita-cita mereka dalam bidang yang mereka mungkin minat. Yalah, kepada anak-anak muda yang minat apa sajalah apa dia orang nak buat kan, kalau especially yang nak menyanyi. So kalau boleh dalami ilmu nyanyian dan dalami juga ilmu bisnes dalam nyanyian lah. Dia tahu macam mana
perjalanan bisnes dalam industri nyanyian. So at least anda bersedia dengan apa saja. Mungkin kita tak tahu, kadang-kadang kita berada dalam manajemen pengurusan artis, kemungkinan kita akan di-scam ke, ditipu ke, di apa sajalah kan. Kalau you ada ilmu, at least you adalah penyanyi yang tak boleh diperkotak-katikkan lah. At least you ada knowledge business dengan ada knowledge ilmu nyanyian you. Kalau boleh, pada saya mantapkan dua-dua sekali. Dan satu lagi, cabaran akan datang kat mana-mana saja. So jangan jadi lembik macam saya dulu, kena kental, go. You pergi je, capai apa saja matlamat yang korang hendak capai, insya-Allah. Tapi hati kena kental, itu saja. Tapi jangan cakap lembik bang, sebab dia kita usaha dengan cara kita. Mungkin betul. Ada orang cakap lembik, tapi pada kita paling kental. Kita paling jantan. Bang, hujungnya soalan. Sekarang ni aktif sebagai podcaster, buat YouTube, income juga datang daripada situ. Ada show nyanyian, buat juga, sambut juga. Apa yang ada itu rezeki. Kalau bukan podcaster, mungkin 2-3 tahun akan datang, mungkin apa abang nyangka? Kalau bukan podcaster, kalau bukan podcaster, maknanya saya menyanyi dengan berlakon je lah. Maksud saya apa maksud? Apa akan jadi selain podcaster selepas ini? Selepas ini. Okey, kalau dari segi podcastnya, insya-Allah sekarang ini saya ada studio sendiri. Sebelum ni bayar studio orang, sekarang ada studio sendiri dan akan buat lagi beberapa konten yang selain daripada konten podcast aviation. InsyaAllah ada beberapa konten yang nanti saya umumkanlah. Dan InsyaAllah ada sedikit beberapa perniagaan yang saya akan relatekan dengan konten-konten yang ada dekat YouTube saya lah. So saya ada platform dan saya akan ada produk. So saya gunakan platform saya untuk promote produk. Alhamdulillah. Macam itulah, insya-Allah. Maksudnya ada studio, buat podcast, buat nyanyi, sambil jual. Dekat studio pun saya menyanyi juga, dan saya akan, mungkin lepas ini saya akan buat video nyanyian lebih sikit. Sebelum-sebelum ni dah ada video nyanyian. Yang tu memang semua nak bang. Video nyanyian. Kata mungkin wajib. Bawa cover ke, buat nyanyi lagu Umbrella balik ke, insya-Allah. Baik. Okey, jadi sebelum kita berakhir bang, kita nak minta abang, kita tengok dekat cam 2 ni sekarang ni, untuk abang sebut perkataan podcast kita ni, Hidup Ini Keras, dengan cara Zarul Umbrella. Kita nak mungkin ada flight attendance. Betul. Itu saja. Jangan lupa saksikan saya dalam Hidup Ni Keras, macam tu. Kan macam mana? Betul. Boleh? Tapi dengan style abang. Cabin crew ni style. Cabin crew ni. Okey, dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa saksikan saya, Zarul Umbrella, dalam podcast Hidup Ini Keras. Terima kasih. Terima kasih, itu penting. So kita dah mendarat. Okey. Cukup menarik perkongsian daripada Zarul Umbrella kan. Dia tengok senyum abang, saya rasa abang ni murah dengan senyuman. Senyum macam tak ada masalah kan abang kan? Betul lah dia. Tapi itu ada cabaran macam-macam ni, jadi usahawan. Apam balik tu tak tahan. Saya rasa apam balik tu tak lama lagi akan keluar lah tu. Ramai orang suruh, tapi buat masa ni belum lagi lah. Baik. Okey, itu dia. Doa-doa lah, semoga ada apam balik, ada suara dan juga ingatan kepada Zarul Umbrella tak akan hilang, insya-Allah. Apapun, all the best bang untuk perniagaan, apa jua kerjaya ataupun apa jua bidang yang abang akan pergi selepas ini, lebarkan sayap. Tapi bab kata abang tadi, apa jua yang kita buat, kerja apa yang kita buat, kami sebagai pengacara juga, kita kena on switch dekat sini. InsyaAllah segala sendi-sendi kita akan ter-on juga, barulah akan terserlah keikhlasan kita. Dan ramalanku memang benar belaka. Sampai di sini. Sampai di sini saja. Okey, podcast untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk terus setia tonton kami dalam podcast Hidup Ini Keras di episod yang akan datang. Jadi saya Natasha Aimi. Dan saya Arif Muhammad. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Waktu bersamamu. Macam nak azan. Banyak